oi orang tabligh ni alim-alim. Tak. Sama lagi teruk dari diorang. Sebab tu diorang ikut tabligh nak belajar. Betul. Kalau diorang dah alim-alim tak ikut tabligh aku. Macam tu lah ibaratnya. Tapi pengalaman kau yang paling best masuk tabligh ni, Dad, kau buat dakwah tabligh ni lah. Apa pengalaman yang kau rasa kau tak boleh lupakan? Kenal Allah lah. Kenal Allah. Alhamdulillah lah sepanjang saya first ikut jemaah tabligh masa umur saya 33 tahun. Jadi masa umur 33 tahun tu saya kena colik. Saya pun kena colik. Itu umur orang masuk syurga. Betul, umur ahli syurga lah tu 33, tapi bukan saya lah, tu umurnya kan. Tapi waktu tu saya pun kena colik. Saya kena colik dengan kawan saya kerja kat Balai Cerap nama Nizam. Oh, Nizam. Saya harap Nizam tu Saya tengok kenal video tu. ni. Saya harap Nizam tu tengok video ni. Dia kerja kat Balai Cerap, dia kerja falak, kerja je kira taik bintang. Anak bulan. Tengok anak bulan, tengok bulan terbenam bila, tengok bulan terbit bila, tengok matahari terbenam bila, matahari terbit bila, itu kerja dia. Dia colik saya bawa ke Masjid Seri Talik. Lepas tu Sampai kat situ untuk malam markas Seri Talik ni macam biasa hari Sabtu. Lepas maghrib tu dia ada bayan maghrib. Ada ceramah agama kan. apa yang best sangat tu? Masa tu yang kau rasa kau tak boleh lupakan lah. Jom kita sembang kisah suka dan duka, moga jadi tauladan untuk kita semua.